Baik, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Kali ini kami berada di atas bas menuju ke Moana Coffee View. Setelah penat berjalan kaki ronda-ronda kampung Kat-Kat, Tom nak bawa kami berehat, tengok sunset di Moana Coffee View sambil minum kopi. Mesti hampa tu tanya-tanya, nama tempat ni macam nama karakter dalam kartun Disneyland kan? Moana. Okey, kalau nak tahu pasal kenapa, tonton sampai tamat video ni. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Okey? Dah nampak lah kan kenapa nama tempat ni Moana Coffee View. Nampak tu patung Moana sikit punya besar. Dan tempat ni mereka ada jual kopi. Dan memang kopi mereka sedap. Sekarang ni aku akan bawa hampa semua beronda-ronda kawasan ni. Tunggu lagi, jom! Okey, setelah penat beronda dan mengambil gambar, kami pun lepak-lepak sambil minum kopi. Sambil-sambil tu kami tunggu sunset. Tapi malangnya awan tebal, jadi tak nampaklah sangat sunset tu.
Tapi still cantik pemandangan dia. Terima kasih Amin Tua belanja kami kopi. Lepas ni bolehlah belanja lagi, kan? Kalau main Vietnam tak rasa kopi memang rugi lah. Aku dah rasa dah salted coffee, aku dah rasa dah coconut coffee. Lepas ni aku nak cari egg coffee pula. Nak rasa macam mana, sedap ke tak sedap. Nanti kalau dah jumpa, aku akan cerita pada hampa semua macam mana rasa kopi telok ni kan. Bunyi macam pelik, tapi famous juga kopi telok ni dekat Vietnam ni. Okey, aku rasa aku nak tamatkan video aku untuk kali ni. Nantikan video aku yang seterusnya meronda-ronda di Sabah. Dan macam biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.